Okey, Assalamualaikum guys. So hari ni aku akan buat tutorial macam mana cara nak pasang lampu zipat dan juga direct current. So alang-alang dah pakai lampu LED, so korang kena buat direct current. Sebab kenapa? Sebab supaya lebih terang. So DC ni apa? Direct current ni apa? So dia directkan wayar lampu atas tu, directkan ke kunci. So untuk first video ni, permulaan aku akan buat DC dulu, and then lepas tu baru aku buat pemasangan lampu zipat. Okey. So apa yang ada kat dalam kotak lampu zipat ni, so korang boleh tengok lah. Okay, so lampu dah test okay. So ni kita beli online je. Sebabkan aku punya V3 punya motor, so dia tak boleh PNP, so kena buat wiring sikit. So inilah barang dia kasih sekali. Dan juga lampu zipat. Alright. So lampu ni aku beli yang smoke, so senang sikit lah nak ngam-ngam colour. And then lagi satu, apa lagi ada dalam barang ni. Okay, so ni warranty kad dia. So ada warranty 12 bulan daripada Gerhana Motorsport Jamal FZ. Alright. Lepas tu bagi apa ni? Ada keychain juga. Okay, so keychain ni kita boleh pakai. Dan juga ni apa? Free gift ke? Free gift ni dia bagi untuk belakang punya motor. Alright lah. So kita abaikan yang lain. So sekarang kita nak buat DC dulu. Alright. So harap korang boleh enjoy. And then jangan lupa like, subscribe dan komen korang punya idea. Alright. Alright, so nak buat DC ni korang kena buka dada dan juga kepala dia ni lah. Alright, so sekarang ni kita akan buka benda alang ni. Okey, so dah siap buka. Yang paling penting sekali korang kena cari klip warna merah ni. Alright, nampak? So klip warna merah ni. Dan kat klip warna merah ni actually dia punya kabel dia warna biru ni. Nampak warna biru. Kabel dia warna biru yang ni dia connect. So yang ni ada tu aku ada buat 3 step punya wire. So that's why lepas ni aku just buka ni balik. Yang bawah ni korang tutup je dengan tape. Aku nak tutup dengan tape ni, matikan dia. Yang lepas tu yang ini korang terus directkan ke kunci punya wire yang warna biru atas ni. Okey. Alright, dan dah tunjuk sikit. Okey, so mana dia punya kabel kunci tu yang ni. Ni kalau korang nampak dia connect dengan kuncinya. Tapi yang paling penting korang connect dengan yang warna hitam ni. Nampak ni. Ada merah dengan hitam. So korang connectkan yang wire, satu lagi wire yang korang kena ada tu, daripada wire hitam ni ke wire warna biru yang atas tadi tu. Right. So itu yang paling penting untuk kita buat DC. Okey, so sekarang ni aku dah siap linkkan wire tu. Kalau korang tengok sini. Okey, so mana? Okey, wire biru ni daripada klip warna merah. So aku dah linkkan dia dekat kunci untuk kita buat direct current. Right, kat sini. So pastikan korang linkkan dengan yang warna hitam. Okey. Wire kunci yang warna hitam korang linkkan wire hitam ni kepada wire yang warna biru dekat klip warna merah atas tu. Alright, so sekarang ni aku dah pasang, aku dah linkkan dia terus. Kita buat direct current. So kita test dulu dengan lampu LED biasa sebelum aku pasang zipat. Okey. Kalau tengok korang onkan saja kunci, dia terus menyala. Okey, ini direct current. On je kunci, dia terus menyala. Alright. Okey, so sekarang ni aku nak pasang untuk zipat pula. Okey, so sekarang aku akan buat pemasangan untuk soket yang nak cucuk kepada zipat tu. So simple je, yang aku beli ni sebab dia dah ada color sama.
So hijau, kuning dengan hitam. So tinggal kita connectkan saja dengan kabel yang ada dekat sini. Alright. So ni aku pasang dulu. Okay. Okay, so kali ni yang ni dah siap kita linkkan. So yang hijau dengan yang hijau, kuning dengan kuning, dua kuning ni, and then satu hitam. So lagi satu yang ni tak function, so kita abaikan dulu. So sekarang kita nak test. Alright. So ni yang lama ni mungkin boleh simpan lah. So boleh buat spare ke apa ke. So mari simpan. So sekarang kita nak test dulu. Hidup tak hidup, jadi tak jadi. Right. Okay, sekarang ni kita cucuk je dengan dia punya soket. Sekarang kita cuba try test on. Nampak mantul guys, mantul. Dan kita cuba test. So ni dulu hidup. Okay. So sekarang ni kita offkan dulu dan kita buat pemasangan semula. Nah, so kalau korang rasa senang, so korang like, subscribe. So apa-apa nak tanya tentang lampu zipat wiring, so boleh komen kat bawah. Alright, check it out. Okay, lampu dah menyala, dah jadi, semua dah siap pasang. So apa-apa boleh roger. Thank you for watching.